Pernah tak nampak orang duduk dekat kafe, bawa laptop, duduk sampai 5-6 jam, tapi order satu kopi je? Sebagai orang bisnes, saya selalu terfikir pasal benda ni. Jangan salah faham, saya bukan kata tak boleh nak work from cafe. Saya pun suka buat kerja dekat kafe sekala-sekala. Tapi cuba bayangkan daripada sudut owner bisnes pula. Kita guna meja dia, kita guna elektrik dia, kita guna wifi dia. Kadang-kadang kita siap buat meeting lagi kat situ. Dan bila kita duduk lama sangat, kita sebenarnya tengah occupy satu space yang boleh digunakan oleh customer lain pula. Sedangkan kebanyakan kafe ni hidup daripada customer yang keluar masuk. Order makanan, dia orang order minuman, repeat order lagi. Dan kena tahu juga, owner business ni nak kena bayar sewa, elektrik dan ada pekerja nak dibayar. Sebab tu kalau saya duduk lama-lama kat mana-mana kafe pun, saya akan tambah order. Kita tambahlah kopi lagi, kita order kek, kita order makanan ke, at least kita rasa okey sikit untuk duduk kat situ. Sebab saya selalu fikir macam ni, kalau saya ada bisnes, saya pun nak orang support bisnes saya macam tu juga. Kadang-kadang kita tak sedar, benda kecil yang kita buat tu sebenarnya membuatkan owner tu survive.